Kereta rasa lembik masa corner, steering tak berapa yakin, mungkin bukan absorber masalah dia, tapi body flex. Hari ni kita pasang Ultra Racing Bar, front bar, rear bar dan juga spring buffer pada Mercedes CLA C117 ni. Ramai ingat bar ni untuk kereta racing, tapi sebenarnya ia bantu tingkatkan kestabilan untuk pemanduan harian juga. Front bar berfungsi mengurangkan body flex di bahagian depan. Bila masuk selikoh, steering rasa lebih tepat, lebih solid dan lebih yakin. Rear bar bahagian belakang jadi lebih stable ketika cornering, kurangkan body roll, kurangkan rasa terapung dan kereta lebih balance masa tukar lorong ataupun speed cornering. Tambah pula, spring buffer berfungsi untuk kurangkan hentakan bila lalu bonggol, jalan tak rata atau jalan berlubang. Gabungan dua bar ni dan spring buffer buatkan handling lebih kemas tanpa korbankan keselesaan harian. Lagi best, bila lalu jalan berliku atau highway, kereta rasa lebih melekat dan lebih sedap dikawal. Kalau korang nak rasa kereta lebih stable, lebih sedap corner dan lebih yakin dipandu, setup Ultra Racing Bar dan spring buffer ni memang antara modifikasi handling yang paling berbaloi. Kalau korang berminat, tekan link dekat profile.